Fresh grad dulu, kalau dapat gaji 2,000, dia boleh sewa bilik, beli makanan, dia boleh bayar bil air, elektrik, api, semua boleh bayar. Lepas tu kalau dia pandai budget, memang boleh saving. Betul. Tapi, kalau fresh grad sekarang ni, andaikan dia gaji 2,000 lah, 2,000 lah. Rasa boleh tak? Tak boleh. Tengok perbandingan Tuan Anan tadi kan. Awal tadi 1990, 2,000 dan sekarang ni 2024. So nampak dah berapa tahun dah? 34 tahun. So dalam 34 tahun kalau gaji tu kan, kalau gaji tu kenaikan dia masih lagi tara tu memang dia tidak nampak menampung inflasi yang naik tu. So memang menyebabkan gaji yang nampak besar punya memang tak cukup pun. So tak nak, that's why ramai cari side income tu supaya boleh menampung kenaikan inflasi, boleh cover. Kadang tak tercover pun sebab dah cabaran sekarang dah ramai berniaga pula. Itu dah cabaran lain pula. Sejujurnya selepas Hari Raya dengan kenaikan harga semua barang-barang, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian untuk menampung kos sara hidup kita. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin dengan ilmu menguruskan kewangan, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya benar-benar yakin bahawa kita boleh mengelakkan diri kita daripada terjerumus dari masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sebersedikit bagaimana untuk menguruskan wang, ini adalah buku yang saya tulis di mana ianya adalah sangat nipis dan ianya sangat mudah untuk baca. Dan saya ada pelbagai gambar dan examples. So, jika kamu ingin belajar sebersedikit tentang kewangan, boleh klik di link kat bio saya.